Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kristina, Wakil Wartawan TV PSS edisi Indo SMK Bako. Hari ini, 26 September 2025, SMK Bako akan mengadakan majlis perpisahan Cikgu Nordini. Wali, tokoh, Helen, semua orang akan diberikan. Sedikit kata, bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia tak kasar-kasar, biar aku yang menggambar cinta. Jangan pergi. Terakhir buat dulu. Alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersirat. Ketika itu ku lihat jauh, lihat hati baru, tak akan kau memang manusia. Assalamualaikum, saya kembali lagi bersama dengan Saya Nordini binti Muttalib. saya akan menanyakan beberapa soalan kepada Cikgu Nordini. Apakah perasaan cikgu semasa majlis ini berlangsung? Okey, perasaan saya berasa gembira, di samping juga sedih lah sebab saya nak tinggalkan sekolah ini. Tapi gembira juga saya dapat berjumpa dengan guru-guru dan anak-anak murid saya sebelum saya pulang ke kampung saya. Okey, saya teruskan dengan soalan kedua. Bolehkah cikgu berikan beberapa nasihat atau pesanan terakhir kepada para pelajar? Okay, saya harap semua pelajar SMK Bako menjadi murid yang cemerlang, gemilang, terbilang, dan saya harap juga semua murid lebih fokus, rajin ketika belajar. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi menjawab soalan kami. Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai. Sekian, itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala jasa yang telah disyurahkan oleh Cikgu Nordini sepanjang berada di sekolah ini.